Saya dah pun sampai dekat kawasan Bukit Damansara. Ada sedikit urusan lah. Lepas tu pagi-pagi ni kan rumah dia nak makan nasi padang. Tapi mana buka kan pagi-pagi kedai nasi padang. Cari rupanya dekat sini ada satu kedai lah, area Republic ni. Satu kedai nasi padang. Dia buka pagi lah ni. So nak tahu dekat mana dan apa yang best kat sini, korang layan video ni sampai habis. Memang layan bro, memang layan bro. Okay, kita tengok dia punya menu dia. Okey, boleh tuan. Sini apa yang special lah? Yang spesial kat sini lontong padang. Lontong padang? Ya, kita ada bakso, pecel bakso peyek. pagi-pagi pun dah ada Ada. Kita ada yang spesial lah, nasi lemak rendang. Nasi lemak rendang, okey. Ya. Lagi? Yang lagi, kita ada banyak menu. Okey. Kita pun ada menu nasi goreng. Ui, pagi-pagi ada nasi goreng. So, ini semua menu untuk sarapan pagi lah? Ya. Menu Sarapan pagi start pukul berapa? Sarapan pagi start pukul 8 sampai tengah hari. Sampai tengah hari. Nanti tengah hari baru start nasi padang. Nasi padang lah. Ya. Okey. Kita ada bakwan jagung. Oh, bakwan pun ada, sedap ni. Sate padang, gado-gado ada. Okey. So, kalau macam saya first time ni, menu apa yang dicadangkan untuk saya order ni? Yang boleh lontong padang ni lontong yang famous padang, kat sini. Okey. Bakso boleh. Pacaran peyek pun boleh. Okey. Yang kena ada tu nasi lemak rendang. Nasi lemak rendang. Dengan sate padang. Sate padang. Okey. Lepas Sate tu padang yang ni. bakso pun ada kan? Ada. Bakso pun kita ada. Ada bakwan jagung, ada bakwan Boleh sayur. saya nak bakwan jagung juga. Boleh. Macam air apa yang special? Air yang spesial dekat sini, yang best seller dekat sini, ni ais teler, ais Shanghai dengan cendol. Ais teler ni apa? Ais teler ni dia macam ABC tapi kita buah. Berasal dari Indonesia. Oh, dari Indonesia. Kita ada cendol, ais Shanghai. Kita juga ada kopi dari Padang, kopi kampung. Kopi dari Padang, boleh? Saya nak try ni kopi. Yang ni es teler ni es teler satu. Satulah last, tapi last lah. Last. Boleh. Lepas makan Dia lepas makan. Okey, boleh. Alright. Yang ni satu Kopi Mon. Kopi kampung satu. Nak rasa. Okey. Ini daripada Padang ni? Daripada Padang. So sini buka pukul berapa? Buka dari pukul 8 sampai 10 malam. Breakfast ni kita dari pukul 8 sampai pukul 12. Okey. Tengah hari nanti baru start nasi padang. Sampai malam nasi padang? Sampai pukul 10 malam. So nasi padang malam buat masak baru? Dia kita masak 2 kali. Nanti dalam petang lah, dalam pukul 4 kita masak lagi yang buat malam. Yang baru lah malam. Okey. Boleh saya nak order yang ni dulu. Okey, boleh. Sarapan pagi. Kopi Mon satu Ya. Oh, ini kopi padang Cari tengok tadi. Kopi padang. Ini dari Padang ni. Oh, kopi kampung. Kuih-kuih pun ada Ada kuih. Macam ni berapa harga kira ni? RM1 3. RM1 3. Ada kuih apa Ini serimuka. Serimuka. Ini koci labu. Koci labu. Kuih bakar. Tayap. Lapis pelangi. Lapis pelangi. Bingka ubi kayu. Bingka ubi kayu. Ini sarang semut. Sarang semut pun ada. Ini pun lopis. Kuih lopis. Ini untuk sarapan pagi sajalah. Ya. Okey, minuman dah sampai. Es teler lepas makan dessert. Ini 3 layer. 3 layer. Ini avocado. Avocado. Ini namanya avocado apa? Avocado. Avocado Dia kita bubur santan sikit, susu sikit. Santan, susu. Special Kita blend lah. Ini kopi kampung. Ini kopi Sari Ratu. Sari Ratu. Okey. Alright, ini antara minuman yang kami order. Kopi kampung daripada Sari Ratu. Lepas tu ada juga dengan fresh orange, 3 layer tea, dan ini antara yang best seller lah, air avocado. Kejap lagi kita rasa. Saya nak try rasa dulu dia punya ni avocado. Dia punya harga tak ingat, nanti saya letak dekat bawah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Pekat betul. Betul kan? Ada rasa sedikit berlemak sebab katanya dia mix juga dengan santan dan sedikit susu. Ada juga dengan sedikit coklat. Yang ni sedap. Dia pekat, lepas tu tak berapa manis sangat. Kopi padang daripada Sari Ratu. Dia punya botol dia kaca tau. Oi, premium ni.
Jom. Kita tuang dalam dia gelas. Okey, satu botol ni dia gam-gam lah dengan satu gelas yang saiz macam ni. Dia jenis yang tak berapa pekat sangat. Dia kopi yang jadi light-light. Lepas tu tak pahit sangat, tak manis sangat. Asal berlemak dia punya susu dia. Jadi pun sedap. Okay, Assalamualaikum my guys. Apa khabar semua? Selamat kembali menonton ke channel YouTube Warung Hunter. Nama saya Abang Wee dan sekarang ni saya berada di Sari Ratu Signature yang terletak di Bukit Damansara. Ataupun lebih tepat lagi kedai ni kan dia di dalam bangunan Republic. Tadi sampai pun macam agak confused juga cari dekat mana kedai ni. Kita orang parking kat sebelah. So siapa yang main naik sini dengan kereta boleh parking kat sebelah. Dia punya rate parking dia 1 jam RM4. Jam keduanya RM3. Dia punya rate parking dia. Lepas tu kan dekat sini rupanya menjual menu-menu makanan masakan Padang. Tapi untuk sarapan pagi ni dia orang baru je start. Inilah dia menu-menu sarapan pagi yang kita orang dah order dekat Sari Ratu Signature. Alright. Apa dia ni Okey, ini namanya nasi lemak rendang daging Padang. Okey, nasi lemak betul dia bagi sekali dengan dia punya rendang daging. Untuk dia punya harga nanti saya letak sebab saya pun tak ingat sangat dia punya harga. Ini pula nasi goreng Padang. Ada nasi goreng, ada dia punya keropok. Ini dia punya sambal. Kejap lagi kita rasa, tak pasti sambal apa. Dan juga dengan timun. Ini pula pecal rempeyek. Okey, ada rempeyek kat situ. Betul, ada juga dengan dia punya bahan-bahan dia, nasi impit, tauge, kacang panjang, kobes. Ini saya tak pasti apa. Kejap lagi kita tengok, kita test tengok sama ada pucuk ubi ataupun bayam. Lepas tu kan dekat sini juga ada menu bakso. Ini dia punya bakso dia. Betul, bakso dia makan sekali dengan dia punya sos dia lah. Ada sekali dengan dia punya sambal dan juga dia punya kicap. Dia bagi asing macam ni. Itu dia. Ini antara saya punya favourite lah, bakwan. Ini adalah bakwan jagung dan selain daripada bakwan jagung ada juga bakwan sayur dekat sini. Makan dengan kuah kacang. Nampak macam kuah yang sama dengan kuah pecal rempeyek tadi. Okey lah, kita orang order ni lontong Padang. Dia bagi sekali dengan dia punya keropok. Kejap lagi kita rasa. Okey, first saya nak try dulu dia punya nasi lemak rendang. Yang ni orang rumah saya punya yang order ni Baby, dia makan apa tadi? Ni order apa? Ni asal apa? Nasi goreng Padang. Nasi goreng Padang. Saya makan, saya nak test dulu lah nasi goreng Padang. Sebab yang ni orang rumah saya punya. Okey, first saya nak asal dulu dia punya nasi Padang. Sebab nasi Padang ni sebenarnya saya punya orang rumah yang order. So sebelum dia makan saya nak asal sikit lah nasi goreng Padang. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk dia dalam mulut kan, ada rasa pedas. Lepas tu dapat rasa juga dia punya ikan bilis yang style halus tu. Ada carrot sikit. Lepas tu ada juga dengan telur. Ini sambal ni kita test tu sambal apa kan. Sambal ikan bilis. Sambal bilis ni makan dengan dia punya nasi goreng. Masih dah tunggu tu. Kita rasa dulu. Nasi gorengnya sedap. Dia rasa style macam nasi goreng kampung. Dia agak pedas juga. Makan dengan dia punya sambal bilis ni lagi naik rasa lagi sedap. Sebelum saya makan nasi lemak, saya nak rasa dulu dia punya bakso. Sebab bakso ni kan kalau lama-lama nanti dia takut dia kembang, tak sedap. So kita makan dulu yang benda-benda berkuah ni. Okey, first saya nak rasa dulu dia punya bakso. Bakso kat sini dimakan dengan dia punya mie ataupun kita panggil Maggi lah. Dia bagi sekali dengan dia punya ni lah, berbola daging. Ada juga dengan tahu goreng. Jom kita try. Ada dengan dia punya kuah sup dekat dalam ni. Ada juga dengan suun. Tu dia. Jom. Bismillahirrahmanirrahim.
Dia punya kuah sup. Wah. Kuah sup dia kan nampak je plain tapi ada rasa dia cukup masin dia. Ini kan kalau budak-budak makan macam ni je. Tak payah letakkan dia punya sambal. Nak pedas kena letak dia punya sambal. Kita ambil dia punya sambal sikit. Ambil dia punya kicap sikit. Biasanya ni kicap manis. Kita gaul macam tu. Ambil dia punya tahu dan juga dia punya suun. Dia punya sambal dia kan tak berapa pedas sangat lah. Untuk dia punya berbola daging ada 2 ketul yang saiz macam tu. Betul, 1 ketul saiz yang besar macam ni. Berbola daging. Lembut. Rasa dia punya daging dia yang padat dia. Saya kan tak boleh nak makan banyak sebab saya nak rasa lagi yang lain-lain. Ni lah. Lontong soto. Lontong. Ni lah, lontong Padang duk tunggu nasi lemak lagi. Sebenarnya suun ni. Tak suun bihun. 2 tu je. Tapi macam bihun pun ada. Ini dia punya wonton goreng. Okay, next saya nak rasa dia pula. Nasi lemak rendang daging Padang. Dia punya sambal kita letak tepi. Kita test dia punya nasi tanpa letak dia punya sambal. Nasi dia lembut. Kita rasa betul dia punya lemak dia. Berlemak elok. Ini pun nasi lemak. Rasa dia punya lemak dia. Sedap. Nasi lemak. Sebelum dia diletak sambal, biar dia makan dulu sekejap lagi. Cukup. Ini dia punya sambal nasi lemak. Adakah sambal yang sama dengan sambal nasi goreng tadi? Sama. Dia sambal ikan bilis. Dia agak pedas juga dia punya sambal dia. Ini budak-budak tak boleh makan. Tapi sambal dia sedap tau. Pecah minyak cantik. Dalam nasi lemak ni juga ada ni lah. Dia macam serunding. Lepas tu ikan bilis goreng, kacang dan juga timun. Nasi yang dah ada sambal. Sambal dia pedas. Nasi lemak ni kan makan dengan dia punya sambal memang best lah. Ikan bilis goreng. Rangup. Garing bilis goreng dia. Ini adalah dia punya rendang daging. Kita test dia punya kuah dia. Pekat betul dia punya rendang dia. Untuk dia punya saiz daging, dia standard lah. Tak besar sangat, tak kecil sangat. Saiz dia besar macam tu. Tapi sangat pekat dia punya rendang dia. Alright, ni dia punya rendang daging dia. Nampak best. Pekat betul dia punya rendang daging ni. Rendang daging ni kan kalau makan dengan nasi Padang, memang best lah. Kita ambil dia punya sikit daging. Ambil dia punya daging. Dia punya daging dia tak lembut sangat, tak liat sangat, sedang-sedang. Dia punya rendang ni tak berapa pedas sangat lah. Dia biasa-biasa aja. Alright, nasi lemak rendang daging. Macam mana makan nasi lemak dengan serunding ayam? Nasi lemak makan dengan dia punya serunding ayam. Sedap juga. Lontong Padang dia punya kuah dia nampak agak pekat juga. Ada juga dengan bawang goreng, telur rebus biji, nasi impit. Betul, ini nampak macam isi buah nangka. Jom kita rasa dia punya kuah dah dulu.
berlemak, pekat elok, cukup berlemak. Oh, best geng. Kita ambil yang dia punya nasi impit. Boleh juga dia makan dengan dia punya keropok. Macam nangka muda ni. Telur rebus sebiji dia bagi je. Telur rebus yang digoreng. Nasi impit, ada kuah sikit. Telur rebus. Untuk lontong padang ni dia punya kuah dia tak berapa pedas sangat lah. Dia biasa-biasa je. Tapi yang bestnya sebab dia cukup berlemak, pekat. Itu yang bestnya. Okay, next saya nak try pula dia punya pecal rempeyek. Tapi sebelum tu nak minum dulu dia punya air kopi ni lah. Kopi kampung di Kedai Padang. Sedap ni. Untuk pecal rempeyek ni kan, dia punya rempeyek ni ada kacang lah. Dia tak ada ikan bilis. Pulang lah sama ada nak makan asing-asing ataupun nak pecahkan dia punya rempeyek ni sekali dengan dia punya pecal pun boleh juga macam ni. Dia nipis je. Dia tak keras sangat lah. Dia crispy. Macam tu. Kita patah-patahkan macam tu. Lepas tu kita tuang dengan dia punya kuah kacang dia. Kita tuang dengan dia punya kuah kacang dia. Tu dia. Tuang bagi habis. First time ni makan pecal rempeyek. Kuah kacang dia jenis yang tak pekat sangat. Dia ada rasa manis-manis sikit. Dia punya kuah kacang dia. Kacang yang jenis kacang yang dikisar agak halus. Nasi impit ada tauge sikit dengan kacang panjang. Tu kan tergigit dengan dia punya rempeyek ni. Ada rasa crispy tu kan. Biasanya kalau saya bakwan, saya makan dengan sos cili ataupun sos Thai. Ini dimakan dengan kuah kacang. First time ni lah. Lepas tu dalam bakwan juga dia letakkan juga dengan cili padi ada 3 biji. Ni dia punya rupa bakwan dia. Ada 3 keping saiz besar macam tu. Jom, nak makan tu tanpa cecah dengan dia punya kuah kacang. Ada juga dengan cili dalam bakwan jagung ni. Walaupun dah sampai lama, tapi dia masih lagi crispy kat luar. Dia lembut dekat dalam, tapi dia sedikit berminyak lah. Dan bila tergigit dengan dia punya cili tadi, dia ada rasa pedas-pedas sikit. Kalau nak lagi pedas, korang boleh makan dengan dia punya cili padi ni. Sekarang nak cicahkan dia punya, ambil dia punya bakwan, cicahkan dia punya kuah kacang. Cicahkan dia punya kuah kacang ni lagi sedap lagi dengan rasa dia. Makan rasa macam kita makan cucuk udang tu kan. Cucuk udang kuah kacang. Dia rasa lebih kurang macam tu lah. Cumanya bakwan ni dia ada jagung. Bakwan ni dia lebih kurang, kalau kita panggil cucuk lah, cucuk jagung. Alright, lepas ni last ada satu lagi menu yang kita orang order, dessert. Kejap lagi. Dah sampai. Esteller ke Esteller? Kalau Indonesia kita sebut Esteller. Esteller. Di Indonesia sebut Esteller. Ni ada apa dalam ni? Dalam ni ada apa? Avocado. Dalam dia ada Avokat. Sagu dengan, saya tak tahu nama dia dekat sini. Oh. Kalau Indonesia kita sebut buah yang putih. Buah apa? Buah tap. Buah tap. Kita panggil buah nau ni, buah nau. Buah nau ya. Yang ini mangga. Bukan mangga. Oh, bukan mangga. Nangka. Oh, nangka. Okey, alright. Betul ini sirap susu. Okey, baik. Terima kasih. Ini dia menu last yang kita order
dessert ini namanya es teler. Es teler, kena sebut lebih sikit dia kata. Kalau di Indonesia dia punya sebutannya es teler. Gitu. Dia macam dessert lah. Ada ni susu, lepas tu diletakkan juga dengan ni ada sagu. Lepas tu ada juga dengan kita panggil buah nau lah. Tadi Indon katanya panggil buah apa? Buah tap. Buah nau kita panggil. Lepas tu ada juga dengan avokat, buah avokado. Ada juga dengan ini dia punya buah avokado. Lepas tu ada juga dengan buah nangka. Ingatkan mangga punya buah nangka. Sedap ni. Wah. Nampak sangat refreshing. Lepas tu dia letakkan juga dengan dia punya ais sagat dalam dessert ni. Jom, bismillahirrahmanirrahim. Kita kena kacau macam tu bagi dia sebati elok. Bismillah. Dia seakan-akan ABC, manis, berlemak. Ambil dengan dia punya buah nau. Dia punya buah avokat. Sedap. Bila dah di kacau-kacau, ada isi buah kelapa dekat bawah ni. Sangat refreshing. Okey, baik, sekian sahaja untuk episod kali ni. Terima kasih kepada korang semua yang sudi tonton video ni sampai habis. Teman kita orang sarapan pagi dekat Sari Ratu Signature, Bukit Damansara. Buka 8 pagi 10 malam. Start 10 pagi sampai 10 malam dia orang ada nasi padang. Sarapan pagi seawal jam 8 pagi. Buka setiap hari. Satu lagi cawangan di Taman Melawati. Macam biasa, jangan lupa support saya. Subscribe channel YouTube Warung Hunter. Follow saya juga di platform yang lain. Saya ada Facebook, Instagram dan juga TikTok Warung Hunter. Apapun menu-menu yang kita makan tadi macam gini lah. Memang layan bro. Jumpa lagi. Stay safe geng. Assalamualaikum. Ada je kan. Memang layan